Soalan kenapa Cahta paling bagus? Sebab memang bagus guys. Orang senyum bocah tak. Aku paling tak suka dua orang yang suka senyum. I mean dia sentiasa senyum all the time. Macam kerang busuk. Tu bocah. Kenapa kan nak senyum guys? Why? Sikit-sikit senyum. Bodoh senyum. Kalau korang senyum all the time, korang punya senyuman akan nampak murah. Sikit-sikit senyum. Jumpa semua orang senyum. Tu bodoh guys. Korang kena ingat, korang punya senyuman mestilah eksklusif. Baru ada value. Kalau korang senyum kat semua orang dalam semua keadaan, korang bukan peramah. Korang menonjol korang punya kelemahan. Sebab senyum ni dia lambang kelemahan. Kalau terlebih. So, kita senyum dalam keadaan tertentu saja pada orang tertentu saja. Faham guys? Kita tak senyum kat semua orang. Tak. Kita tak senyum dalam semua keadaan sebab ada keadaan kita tak boleh senyum. Ikut tengok keadaan lah guys. Fleksibel. Jangan senyum kat semua tempat. Ada orang, kita tak boleh senyum kat dia. And ada keadaan, kita tak boleh senyum masa tu. Ni korang kena faham. Ni ramai orang tak faham. Dia ingat senyum ni confident. Tak. Senyum lambang tak confident. Confident adalah tak senyum. Orang yang sentiasa senyum, dia lambang tak confident. Hai guys, hari ni saya nak present. Jangan ketawa. Tu tak confident. Orang confident dia senyum sikit-sikit pada keadaan tertentu saja. Sikit-sikit senyum. Fuck senyum. Bodoh. Senyum-senyum ni bodoh. Contoh, aku nak present. Assalamualaikum guys, hari ni saya nak present tentang erectile dysfunction. Korang tahu tak apa itu erectile dysfunction? Ada nampak aku senyum lah? Tak ada. Tapi confident je. Erectile dysfunction berlaku sebab korang semua banyak tengok bokep. Korang punya dopamin tu sudah masak, dah hancur. Korang ada masalah dopamin. Neurotransmitter korang macam tahi. Sebab korang ketagih bokep. Betul tak? Nampak? Last tu baru aku senyum. Aku bukan start present dengan senyum. Hai guys. Hari ni I nak present. Bodoh. Fuck senyum. Untuk paid review, kalau korang nak DMA tolong promote korang punya business, korang PM je account ni, DMA Islam.